Terima kasih yang support Pak En pada bulan April. Sekejap je kan masa berlalu. Sekarang dah 1 Mei 2025. Ni antara hamper-hamper bulan April yang korang dah order dengan Pak En. Ni antaranya yang Pak En post. Pak En juga ada buat dalam bakul. Lepas tu ada hamper untuk orang kahwin. Ni untuk letak dekat kedai Najla, Kekla. Yang ni yang hamper bajet. Yang ni pun hamper yang berkaca. Yang ni berkaca. Okay. Yang ni dekat kedai Najla. Kat Kekla Foodies. Korang boleh dapatkan. Ni hadiah birthday. Terima kasih tau korang yang support Pak En. Ni hadiah yang botol air saja. Okay. Banyak hadiah-hadiah yang Pak En dah sediakan untuk bulan April. Bulan lepas lah. Terima kasih korang yang support Pak En. Sesungguhnya korang punya support Pak En tu sangat-sangat best. Okay. Terima kasih. Okay. Yang ni ada yang murah. Pak En mula start dengan harga RM15 dan ke atas lah. Terima kasih tahu support Pak En.